Salah satu punca flow air masuk dalam mesin basuh slow ataupun perlahan, punca dia batu dengan pasir ada melekat dekat filter water inlet valve. Solution dia, buka filter, buang batu dan pasir. Model mesin basuh Samsung WA70H 4000 SG. Untuk jenama lain, konsep lebih kurang sama saja. Cara nak akses water inlet valve, nak buka cover ni ada skru kat sini satu, kat sebelah sana satu. Dua skru. Lepas tu ni boleh tolak kat atas . Okey. Ini adalah water inlet valve. Ada soket, supply elektrik. Ini supply air. Off power supply. Off supply air. Supply air off. Untuk kita buka, buat keluar water inlet valve ni. Next, buka hose yang supply air masuk. Okey. Hose dia. Lepas tu soket ni boleh cabut. Okey, perhatikan Okey, nampak ni ada kelabu ni dia macam longkang. Masuk kat sini. Satu. Sebelah sana pun sama. Okey, cara nak cabut. Okey, ni masuk ke dalam. Tolak ke atas. Okey, dah tolak ke atas ni, tarik ke belakang. Macam tu je. Cek bacaan ohm. Range 45 kilo ohm hingga 48 kilo ohm, maknanya coil okey. Coil tak ada masalah. Kalau coil yang rosak, bacaan ohm dia OL, bermaksud coil putus. Untuk kes ni, coil water inlet valve okey. Kalau tak supply elektrik, piston ni menekan diaphragm ni tau. Dia menekan diaphragm, so air tak keluar. Okey, bila supply elektrik, piston ni akan terangkat ke atas. Okey, air masuk ke sini. Lepas tu tekanan air ni akan mengangkat diaphragm ni ke atas. Lepas tu air keluar ikut sini. Air penuh, air terjun masuk dalam ni, baru keluar ikut sini. Okey. Nampak tembus Ni air keluar, masuk dalam mesin basuh. Air masuk ikut sini. Ini kalau ada pasir, buka, ketuk-ketuk, buang pasir. Okey, kita ada tebal sekejap sambil jarum. Okey, filter tadi kita dah buka. Ni, kita dah buka. Kalau ada pasir, buang pasir ke batu ke. Okey, lepas tu air daripada pipe supply masuk ikut sini. Pipe dia tembus, sebab tu lubang jarum. Semua lubang, make sure tak ada batu, tak ada tersumbat apa. Okey, nampak? Tembus. Nampak tu jarum. Tembus. Okey, check semua lubang. Saya dah check semua tak ada sumbat, semua tembus Okey, air masuk kat sini. Dia penuh. Lepas tu, sebab piston dah terangkat, tu tekanan air tolak diaphragm ni ke atas sikit. Lepas tu barulah air masuk dalam lubang keluar ikut sini. Itu cara kerja dia. Contoh kalau piston tak pasang ataupun piston rosak ke, piston tak pasang, bila kita power on switch tak tekan lagi start button, air sentiasa keluar. Sebab piston tak tekan benda ni, tak tekan diaphragm. Itu kalau tak pasang piston ataupun piston rosak, air sentiasa keluar walaupun belum tekan start button lagi. Dia sepatutnya kalau normal, buka power supply air pun buka. Okey, piston ni menekan, air takkan keluar. So bila on, tekan button start, elektrik jadi coil ni jadi macam magnet.
elektromagnet, dia akan tarik ni naik atas, diaphragm ni naik atas. Diaphragm ni naik atas, air masuk ikut sini, keluar ikut sini. So, air naik, masuk terjun dalam ni, so, keluar ikut sini. Itu fungsi dia. Kalau tak pasang ni, tak pasang piston, power on, supply, tak tekan start button lagi, air sentiasa keluar. So maksudnya piston tak pasang ataupun piston rosak ke, ataupun spring rosak ke, ataupun solenoid coil ni resistant dia OL ke tak ada ke, macam tu. Something wrong dengan bahagian ni lah, tanpa masuk piston. Ok, sekarang kita pasang balik. Bila pakai diaphragm yang ok. Ok, piston kita pakai piston yang lama, piston yang penyek, spring ada dalam tu. Ok, marking ikat balik part skru. Skru kena rapat lah. Kalau skru tak rapat, takut air bocor keluar ikut sini. Ok, skru dah rapat, pasang 4 skru. 4 skru dah pasang rapat. Ok, filter ni pasang balik. Ok, contoh kan, kalau semua normal tapi air keluar macam tak berapa laju, mungkin sebab tersumbat dengan pasir batu kat sini. Boleh clearkan pasir batu kat sini. Itu salah satu punca juga. Kalau air slow lah. Ok, ni pasang balik macam tu. Ok, lepas tu kita pasang kat mesin, tengok apa jadi. Pasang balik water inlet valve dekat mesin basuh. Ok, basuh ini masukkan celah dia betul. Ok, dah masuk celah, tekan ke bawah. Macam tu. Ok, soket pasang balik, soket elektrik supply. Ok, supply elektrik, ini supply air, pasang balik. Soket supply elektrik pasang. Ni pasang supply air, buka supply air. Buka power supply. Ok, tak ada air keluar lagi. Power on. Start. Pasang balik cover atas dia. Ok, kemudian ikat balik skru ada 2. Ni satu kat sini posisi, satu lagi kat hujung ni. Ok, macam saya skru karat saya dah buang, tak pakai. Antara punca lain, air masuk slow dalam mesin basuh ataupun air tak masuk langsung dalam mesin basuh, cek komponen dalam water inlet valve seperti bacaan ohm coil, diaphragm ada koyak ke tak, piston dan juga spring. Untuk kes ni, bacaan ohm coil ok. Range dia 45 hingga 48 kilo ohm. Maknanya ok. Kalau bacaan OL maksudnya coil putus ataupun rosak. Ini contoh gambar diaphragm yang koyak. Punca air slow ataupun air tak masuk langsung dalam mesin basuh. Ok, diaphragm koyak lah. Nampak tak? Inilah punca air tak keluar. Ok, ini saya cek kat online ada juga jual. Ada 3 option. Satu, diaphragm yang koyak tu gam dengan T7000 gam handphone. Kedua, beli spare part diaphragm saja. Ketiga, beli satu set water inlet valve yang baru. Product link nanti saya letak dekat, akan keluar dekat skrin ataupun keluar kat description. Boleh klik, boleh beli online saja.